Ini masalah kadang pembangkang, dia tak baca. Pembangunan ni yang 600 juta bukan Karkosa, satu bangunan Karkosa Sri Negara. Dua. Ya. Keduanya, ini warisan. Saya bangga dengan sejarah saya. Saya bangga dengan bangunan Sultan Abdul Samad sebagai warisan Raja-Raja Melayu yang ada juga peranan, termasuk pembukaan Kuala Lumpur. Di samping itu, kita jaga supaya bangunan-bangunan belakang, termasuk kalau ada gereja, kuil Hindu, yang belakang kita tidak abaikan, bangunkan sekali. Tapi warisan sejarah kekuatan Melayunya dan sejarah kita dari bangunan Sultan Abdul Samad, Padang Merdeka, kereta api Tanah Melayu, daya bumi, sehingga ke Karkosa Sri Negara, itu kita seolah-olah satu taman warisan. Jadi Kuala Lumpur itu dikenali sebagai suatu yang modern teknologinya, tetapi yang segar budayanya. Dan bila kita mula labur di situ, dia akan menarik minat pelaburan lain berkembang di sekitarnya. Ya. Jadi 600 juta itu bukan uang kebajikan. Itu pelaburan termasuk untuk menjaga kepentingan sejarah. Ya. Itu amat disenangi kalau Tuanku Sultan Selangor tentunya bangunan Sultan Abdul Samad. Tapi maknanya amat disenangi dari segi itu. Dia tak faham. Dalam siapa yang boleh bangunkan begitu besar projek-projek yang menunjukkan kehebatan warisan sejarah dan budaya kita. Pada seperti Khazanah atau Petronas. Kerajaan keutamaan dia yang lain-lain lagi. Tetapi kita pantau. Tapi masih ada elemen komersialnya, elemen investmentnya, dan dia elemen keindahan bagi kota.